Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazruddin Abdul Razak. Fokus minggu ini, 3 minit bersama Japan. Sokongan Penjawat Awam Negeri dan Persekutuan terhadap Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 1.0 menghasilkan kejayaan dalam tempoh 5 tahun pelaksanaannya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, perkhidmatan awam negeri dan persekutuan di Sabah secara amnya berjalan dan berfungsi dengan baik walaupun ada kalanya berhadapan dengan pelbagai cabaran, tekanan serta ketidaktentuan. Beliau berharap agar asas-asas kukuh berdasarkan Hala Tuju Sabah SMJ 1.0 yang telah dipacak akan terus mengukuh bagi mencipta kejayaan lebih cemerlang dalam merealisasikan Hala Tuju SMJ yang seterusnya. Lebih-lebih lagi di Sabah ini yang pernah berhadapan dengan ketidakstabilan politik, di samping ancaman pandemik dan cabaran-cabaran lain yang di luar kawalan kita, seperti ketidaktentuan ekonomi dunia dan perubahan iklim atau cuaca yang boleh mempengaruhi prestasi, peranan dan kehidupan kita seharian. Maka sesuai dengan tema convention ini, kesiapsiagaan itu penting dalam memastikan perkhidmatan kita berada pada tahap terbaik, cekap, pantas dan berkesan. Dalam pada itu, Haji Ji turut mengingatkan agar para penjawat awam sentiasa menjaga serta mengukuhkan hubungan baik dengan pimpinan kerajaan bagi menjamin keteguhan pentadbiran dan kesejahteraan rakyat. Selaku nadi penggerak jentera kerajaan, anggota perkhidmatan awam harus sentiasa bersedia menghadapi arus perubahan dan gelombang cabaran selaras dengan perubahan masa kini atau tren semasa. Harus diingat, selaku anggota penjawat awam, selagi kita masih dalam perkhidmatan, kita sentiasa memikul amanah dan tanggungjawab yang wajib ditunaikan sebaik mungkin bagi menjayakan misi organisasi atas kepentingan rakyat, negeri dan negara. Beliau berkata demikian semasa Konvensyen Penjawat Awam Sabah 2025 yang dihadiri lebih 7,000 penjawat awam negeri dan persekutuan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu pada Selasa. Dalam ucapannya juga, Haji Ji memberitahu keluaran dalam negeri kasar KDNK Sabah meningkat daripada RM77.80 bilion kepada RM84.30 bilion pada tahun 2024 sekaligus mencatatkan paras tertinggi pasca COVID-19. Momentum pertumbuhan negeri juga jelasnya dijangka terus kukuh pada tahun 2025 dan 2026 dengan pelaksanaan projek berimpak tinggi dengan unjuran peningkatan sekitar 1.5 hingga 2%. Sekian 3 minit bersama Japan. Dapatkan info semasa perkembangan kerajaan persekutuan dan negeri hanya di Japan Sabah.